Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia, saya amat berbesar hati untuk berada di sini bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Suka saya sebutkan bahawa Melaka merupakan pusat kegiatan bagi pelbagai warisan tidak ketara seperti dondang sayang, silat, pantun dan perayaan Wang Kang serta kebaya yang sedang dinilai oleh UNESCO untuk diiktiraf sebagai warisan tidak ketara UNESCO pada tahun 2024. Di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita sentiasa mahu melihat dan menganjurkan pendekatan dengan mengutamakan pembelajaran di luar kelas seperti apa yang kita ada pada hari ini. Jadi kita harap lebih ramai lagi anak-anak akan dapat turut serta dan adalah menjadi satu kewajipan bagi semua anak-anak sekolah di Melaka untuk dipastikan hadir ke tapak UNESCO di Malaysia untuk memastikan anak-anak kita terus kenal dan bangga dengan sejarah dan juga akar luhur mereka untuk terus dijadikan kenangan dan juga pendidikan yang sentiasa memberikan pengajaran pada mereka sepanjang kehidupan mereka. Kesimpulannya, dengan menghargai dan memelihara warisan budaya kita, kita dapat mewariskan tradisi dan nilai penting ini kepada generasi akan datang. Tahniah kepada Kerajaan Negeri Melaka yang telah berjaya memelihara kebudayaan, historical dan juga tapak-tapak warisan ini untuk sama-sama kita nikmati pada hari ini. Buah betik dari Medan, jual mari di Pasar Melaka. Warisan kita jangan ditinggalkan, menjadi kemegahan kita semua. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah Johor beli berangan. Adat di Kendong, warisan di Julang. Identiti kita dilupa jangan.